Setiap perjalanan yang besar bermula dengan satu langkah kecil, dengan satu niat yang jelas, membawa solusi perancangan pewarisan harta Islam lebih dekat kepada masyarakat Pantai Timur. Langkah demi langkah, pasukan ini terus berkembang. Setiap program, setiap latihan dan setiap sesi konsultasi adalah sebahagian daripada usaha kami untuk memberi manfaat kepada lebih ramai keluarga. Sedikit demi sedikit, langkah demi langkah, Allah mengurniakan kami satu demi satu kejayaan. Lebih ramai keluarga berjaya dibantu, lebih ramai perunding berjaya dibangunkan, dan lebih ramai masyarakat mula memahami kepentingan merancang legasi. Namun, di sebalik setiap kejayaan, ada pengorbanan, ada cabaran, dan ada insan-insan hebat yang menjadi sebahagian daripada perjalanan ini. Dalam perjalanan ini, kami turut kehilangan seorang insan yang amat kami kasihi. Allah yarham Ustaz Fadlul. Pemergiannya meninggalkan satu kehilangan yang besar. Namun semangat perjuangannya akan terus hidup dalam setiap langkah yang kami teruskan. Al-Fatihah. Hari ini, kami melangkah ke sebuah lembaran baharu. Sebuah ruang yang lebih strategik, lebih kondusif, dan lebih bersedia untuk terus berkhidmat kepada masyarakat. Kerana bagi kami, ini bukan sekadar sebuah pejabat baharu, tetapi permulaan kepada sebuah perjuangan yang lebih besar, membina legasi, menyatukan keluarga, memberi manfaat kepada ummah. Kausar Teguh Berjaya.